Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang bahasa Melayu, tata bahasa. Mari saya perkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alaidina binti Muhammad Fairuz dari kelas 5 Inovatif Sekolah Kebangsaan Bertang Hulu. Kawan-kawan, hari ini tajuk kita ialah ayat seruan dan ayat perintah. Kawan-kawan tahu tak apa itu ayat seruan? Ayat seruan, ayat yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti geram, hairan, marah, sakit, takut dan terperanjat. Penggunaan dengan intonasi nada tinggi atau rendah. Bagi membentukkan ayat seruan mesti ada tanda koma di bahagian hadapan klausa dan berakhir dengan tanda seru. Kawan-kawan, ayat perintah pula ayat yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Berfungsi sebagai ayat suruhan, berfungsi sebagai ayat larangan, berfungsi sebagai ayat silaan, berfungsi sebagai ayat permintaan. Ayat suruhan. Ayat suruhan memberi arahan atau memerintah seseorang membuat sesuatu. Contoh, minumlah air teh ini dahulu. Siapkan kerja sekolah ini. Fikirlah sebelum bertindak. Ayat larangan. Melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Menggunakan kata larangan seperti jangan, usah, tak usah. Contoh, jangan petik bunga itu. Usah bermain di tepi jalan. Tak usah kau campur tangan dalam hal saya. Ayat silaan. Menjemput atau mempersilakan seseorang. Menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput. Contoh, sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Silalah pakai topi keledar. Jemput makan bersama-sama. Jemputlah datang rumah saya. Ayat permintaan. Memohon permintaan dan pertolongan. Menggunakan kata permintaan seperti minta atau tolong. Contoh, minta tuan-tuan dan puan-puan mengambil tempat duduk masing-masing. Minta anda semua bersabar. Tolong ambilkan saya secawan air. Tolong uruskan perkara ini dengan segera. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.